Time ni lah. Hello. Test guys, sorry guys. Okay guys. Aku tak tahu tu. Sorry ya. Sorry guys. Okay. Test. 1 2 3 boy. Guys ya, anjay. Milo? Nikmati tenaga Milo. Okay, sorry Sidai. Bukan niat guys. Baik tu guys. Sorry jap. Ready ke? Buat dia terus lag guys. Kalau buat dia terus lag guys, gila guys ya. Dah okey kan? Okay guys, lead kita ya. Okay, ready guys. So hari ni ada keep guys. Ada keep guys ada keeps, ada hantu Cina. Sekejap ni betul ke guys untuk timnya BBNU sebelah mana ya? Dah tengok kat sini betul Bukan ni. Sekejap kita tengok nama tu. Kalau terlihat ni Wanju ni. Mana si ni? Triple Z for Airy. Sebelah mana ni kan? Betul kan korang duduk Keep. Sebelah Triple Z sebelah kanan ni. Beng saya DH daftar NK join tournament. Kanan Triple Z. Tengok live. Tengok kedudukan. Tengok. Kini. Salah dekat bahagian atas tu BBNU sebelah kiri. BBNU kiri. Triple Z kanan. Ke dah betul? Triple Z kanan kan? Betul lah, Triple Z kanan. Okay, betul guys. Okay. So itu dia. Okay, so mereka pun dah bersiap sedia. Okay, ready ya guys. Ready ya semua. Ready, jangan kanak-kanak serah katanya. Wah ni. Okay, ready. So kita akan mulakan untuk game pertama kita dalam perlawanan King ADCS. Bukan King ADCS. Aduh terbiasa guys. Sorry yang bukan King ADCS Ini FTCS guys. FTCS untuk perlawanan hari ini antara BBNU and Triple Z. BO3 ya, New Era. BO3, okay? BO3 best of 3 bermaksud dua kemenangan perlu didapatkan untuk menentukan siapa akan pergi ke peringkat final guys ya. So itu dia. Kita lihat BBNU dengan Triple Z yang ada kat sini. Wani, New Era, Pavlovski. Nama macam Brazil guys ya. RBJSC, Nas Mai, okay? Dan untuk di sebelah kanan pula ada Triple Z, Syafiq, Yen Eastern, Hantu sebelum ni kan kena ban pula guys ya. Okay, so kita akan mulakan game pertama kita untuk match yang pertama dalam FTCS. Let's go everybody. Jom guys, tengok macam mana dia main lah. Kalau nak main sur kena masuk ataupun tak sur. Ya, kena masuk squad guys. Satu squad guys. Tak boleh. Satu squad guys. Mana solo ni kan squad. Ni kan solo geng. Ni bukan solo. Lagu okey kan? Lagu kena tak dengan suara Min? Min takut kuat sangat guys. Min takut kuat sangat sampai mengganggu guys ya.
Kenapa ada muka min ni? Pasal ada muka min guys. Astaga. Pasal ada muka aku. Jadi dah match telah bermula. Slow sikit. Slow sikit. Okey, mantap. Tolong bagi tahu ya. Jangan diam guys. Okey. So kita lihat di sini bagaimana untuk Wani daripada pasukan BBNU, iaitu pasukan biru. Kalau kalian lihat di atas, bagaimana mereka bermain di sini. Wani buat tembakan. Lihat bagaimana punya boleh all style, tapi kita akan lihat bagaimana yang akan menggunakan Hugo dengan baik. Kalau kita lihat di sini, Wani menggunakan teknik Hugo. Saya tentunya Hugo merupakan salah satu skill counter kepada semua skill guys. Siapa yang belum skill, tapi punya instant bermain jump shot ya. Jump shot menggunakan Hugo. Tapi kita lihat bagaimana Yan instant. Hampir saja itu. Nice. Daripada Nyen. Padu bang, padu. Jadi kita lihat bagaimanakah untuk G-Net skip. Hanya Wani saja yang tersisa untuk pasukan BBNU. Budak-budak baru nak up ke? BBNU lah, Wani 5F. Headshot. Berhadiah ke? Satu kita dapatkan, namun ada 3 player lagi perlu terpaskan untuk pasukan Triple Z. Adakah Waktu satu player aku daripada masuk player ini GNEX mampu meratakan pasukan daripada Triple Z? Kalau kita lihat agak mustahil guys kalau dia mampu meratakan. Mustahil guys, 1 versus 3. Tapi kalau dia mampu lakukan itu memang luar biasa. Luar dari kenegaraan yang biasa. Lihat bagaimana sayang sekali tiada perkara yang perlu dilakukan oleh Wani daripada meninggal sahaja. Susah. Siapa leader tu? Milo Ice katanya ada leadernya. Siapa leader itu? Bolehkah bagi tahu siapakah pemainnya itu? Bayar. Bagaimana kat sini? Apa yang bayar? Apa yang bayar Fahmi? Dan kita lihat bagaimanakah untuk Sauri di sini. Aku dengan giftnya. Terima kasih. Belum. MYT belum main. MYT lepas ini guys. Masih lagi lama. Santai. Ini baru game yang pertama guys. Selepas ini kita akan lihat perlawanan Mighty Asli menentang Wanju. Wanju dia macam pernah dengar ya? Wanju macam pernah dengar. Sama kan kucingan di sini. Itulah untuk Ian. Bagaimana Ian di sini menjadi MVP untuk pasukannya, iaitu Triple Z. Dengan poin 3 kill. Agak banyak guys. 3 kill guys. Untuk round yang pertama. Kita lihat bagaimanakah jump shot dilakukan, namun tak ada sebarang damage yang dilakukan di sini. Kita lihat bagaimanakah pergerakan yang sangat pantas, clutching yang dilakukan oleh Yen Estance. Namun dijatuhkan oleh Wu New Era. Sekarang ini Triple Z dalam keadaan yang berbahaya. Bencana. Hantu Cina sahaja yang tersisa sekarang ini dengan pakaian panel Kakashi. Adakah ini Kakashi ataupun Kakushi? Kakushi. Ini Kakushi. Pavlovsky mendapatkan Kakushi di situ. Kita lihat bagaimanakah seri sekarang ni. Sengit. Ini bakal akan menjadi perlawanan yang seimbang. Buku bertemu Triple Z menyi. Triple Z menang ini kata mereka. Triple Z menang. Kena baik ke nak join tournament? Ya, RM3 guys. RM3 saja. Kena PM kita di Wasabi. Okay. Ada slot tapi limit. Tapi cepat full lah guys. RM3 kan. So memang cepat full guys. So sekarang jangan expect apa memang cepat full guys. So kalau korang tempah hari ni mungkin 2-3 hari baru korang boleh main. Sebab slot full. Dan tak pernah kau untuk G-Nex Keep guna era di sini. Pavlovsky dengan 2 kill. G-Nex Keep masih lagi kita ada kill ni. Tembakan yang sangat berbisa daripada Keep. Satu tembakan yang sangat berbahaya. Tembakan di bagian namun dia juga terkena tembakan pada siapa itu? Siapakah itu? Adakah itu Pavlovsky? Bukan. Kalau daftar tournament MCMN pula ke? Mengkira Yen S10 dengan 3 kill sekarang ni. Bagaimana Wu Era seperti mengkiri pasukannya itu BBNU di sini. Bagaimana tembakan di belakang namun tidak kena cuba tolong Jack Sprout mencari posisi. Nama ada musuh di belakang cepat dia menggunakan keluar, tapi musuh berada dalam rumah menghindar diri. Tak boleh tembakan namun Wu Era mendapatkan tembakan itu yang cukup sempurna. Ini bencana. 2 versus 2 di sini. Keep tersungkur terduduk, tapi kita lihat bagaimana Triple Z. Masih lagi ada 2 player, Syafiq dan
Ki ada hantu di sini. Menentang satu player daripada BNU. Adakah dia mampu untuk tidak bertahan? Telah bagaimana Nal di sini dalam keadaan terdesak melawan dua player sekaligus. Dan itu dia mustahil. Mustahil kalah jumlah. Tiada apa yang mampu dilakukan oleh Nas. Ini server apa? Server Singapura ya, server Singapura. Kalau korang nak join, korang boleh daftar guys. Okay, korang PM je dekat TikTok pun boleh guys. Tak ada masalah. Nanti min pula ya kan. RM3 saja guys. RM3 saja. Join. Dan pada hari tertentu je hari Isnin, hari Selasa dan hari Khamis saja. Hari lain tak ada. 3 hari saja dalam seminggu. So, siapa daftar dia dapat guys. Kita lihat bagaimanakah untuk bola era di sini. Yang masih lagi Fik tak mengganas tu. Mana Fik? Siapa? Syafiq. Oh, Syafiq belum lagi mengganas punya. Belum mengganas apa ya? Tembak dah kena kepala tapi sayang tak ada 100% of damage itu yang disayangkan. Tak ada orang kata tembakan yang cukup mantap iaitu tembakan tepat di bahagian kepala. Tapi Syafiq masih lagi berusaha untuk mencari poin itu, iaitu mencari tembakan yang mantap di bahagian kepala. Keseluruhan peluru tertusuk di bahagian kepala, namun sayang sekali bahagian Syafiq dijatuhkan oleh Wune Era. Wune Era sini seperti menjadi sosok hero untuk pasukannya untuk BBNU. Bagaimana 3 kill sekarang ni menyamai kedudukan dengan Yen Assistant. Tapi apa yang berlaku? Player terbaik daripada Triple Z telah jatuhkan. Ini berita buruk. Ini malapetaka untuk pasukan Triple Z. Kehilangan satu player sudah saya katakan. Satu player yang tersisa sekarang ni. Kit, bagaimana dia akan lakukan? Menentang 4 player. Mustahil untuk kita saksikan 1 versus 4 dan 1 itu win. Tapi kita lihat bagaimanakah Kit dijatuhkan juga oleh BBNU. 2 sama. Wow. Sengit sekali tuan-tuan dan puan. Perlawanan yang sengit. Korang kalau nak join, Tor seperti ini, korang boleh daftar dan korang boleh PM ini di TikTok ya guys ya. Okey, sekian untuk promote. Dan kita lihat sekarang ni bagaimana untuk fight F1 ni dengan 2 kill sekarang ini. Wune Era dengan 4 kill, Pavlovsky 2 kill, Nasmai 2 kill. Dan kita lihat untuk pasukan ahli Triple Z pula. Kip 1 kill, Hantu 2 kill, Jens 3 kill dan Syafiq 2 kill sekarang ni. Dan kita untuk Wune Era dulu. Kita fokus pada player yang mempunyai kill yang banyak. Muka Min mana? Muka Min nanti dia muncul kan. Takkan nak munculkan sekarang kan. Tak best lah kan kalau muncul sekarang. Dan kita nak ke manakah untuk pasukan BBNU yang bersama Legacy as Rimber. Ni pasukan lain. Lagi besar di sini. Kita lihat. Wow. Manakah? Betul main. Sakit sekali guys. Ada berikan itu. Pavlovsky, Nas. RM3 saja guys, RM3 saja. Kita nak gunakan Wani tersungkur. Sengit guys, Triple Z. Seri guys. Korang yang mana belum follow kasih follow ya guys ya. Okey, korang yang mana belum follow nanti saya PM. Nanti saya PM je, baik. Kita mungkin RM3 lah. Kalau ramai sangat mungkin kita up harga lah kan. RM5 je tu sebab kalau banyak sangat nak masuk ni kita guys. Diorang masalahnya diorang bayar terus guys. Kalau nak masuk tu kan susah guys. Korang jangan bayar lagi guys kalau minta suruh. Okay, janganlah terus bayar nanti pening kita guys. Nak tahu nak masuk tapi sabarlah. Jangan bayar terus kan. Jangan bayar terus. Tak bagaimana kau untuk Pavlovsky. Lagi cuba di sini sebab kita buat RM3 tu ramai nak masuk. Tak bagaimana kau untuk Wune Era. Terima kasih tekan nama tak kena bagaimana ke sini Wune Era dengan 4 kill. Itu berkongsi mata dengan Syafiq di sini. Belum kita beri penelahan. Syafiq berada terkurung dalam global, cuba untuk pusing-pusing tapi bagaimana jump shot itu olehnya berbalas semula dengan pasukan musuh. Adakah itu Wune Era? Ya, Wune Era. Nice Wune Era versus Syafiq.
1 versus 1, 4 kill sama. MVP versus MVP. Terlihat menggunakan untuk Syafiq di merah, tersangkut lagi dalam Syafiq. Cuba untuk mundur ke belakang mencari posisi tertentu. Namun bagaimana kamu merah termakan diberikan nyawanya separuh. Suku saya termakan diberikan oleh Syafiq. Dia merah dijatuhkan oleh Syafiq juga. Dan kita lihat bagaimanakah berkualiti Syafiq di sini. Player yang cukup berkualiti untuk pasukan Triple Z. Syafiq dengan 5 kill. Dekat untuk hantu pula. Bagaimana hantu di sini? Hantu. Mana hantu? Mana hantu? Mana-mana ya guys ya. Kena ada muka bank baru rancak. Tak bermuka bang. Aduh. Kalau ada muka min nanti buruk muka min kalau caster guys. Hilang kehansoman min. Buruk muka min kalau caster. Bantai. So. Buruk guys. Muka aku menjerit macam meneran tai guys. Sumpah guys jangan guys. Jangan guys. Mana ada orang kasih tunjuk muka guys. Mana ada guys. Tournament orang kasih tunjuk muka guys. Tak ada guys. Sebab buruk guys ya. Buruk. Betul guys. Buruk guys. Bagaimana hantu Cina di sini? Bergerak masuk ke bahagian dalam. Mencari kedudukan. Dan kalau kita untuk hantu sini, dia kena bakar separuh nyawanya. Cepat keluar digunakan. Tak ada. Terai bagi ada. Dia makan beri counter kena berkatalah. Hantu. Tapi hantu di sini pun keliru. Mana musuh ni? Tapi terlihat bagaimana kata makan berikan. Tapi keluar cepat digunakan oleh musuh daripada sana. Bagaimana pasukan BPNU ni player yang sangat-sangat cepat memasang keluar. Pantas sekali pergerakan mereka. Hantu. Aku tak ikut dan sebut CINAA takut kena ban guys. Aku ni hantu di sini bagaimana hantu. Mendapat assist saja sayang tak ada kill yang dapat olehnya. Tapi kita lihat bagaimana Nas di sini. Masih lagi cuba untuk mencari kedudukan. Dia makan berikan namun tidak kena. Nas untuk pasukan daripada BBNU hanya tinggal seorang sahaja. Ini sudah tentu cukup berbahaya dirinya. Apa yang dia mampu lakukan adalah bertahan saja. Sulit untuk dia bertahan. Sulit untuk dia mendapatkan kemenangan 1 versus. Wow. Susah guys. Wah 2-5 sekarang ni. Berita buruk untuk pasukan BBNU kerana 1 poin lagi akan mendapatkan kemenangan. Tengok muka sikit guys. Tengok muka sikit. Sikit guys bagi nampak jemput. Dan kita gitu guys ya. Biar awak muka teruk sikit guys Tapi tak apa lah tunjuk muka sikit tak apa kan. Tak mengganggu gameplay sangat sebab kecil je. Okay. Kan kita nak tak atas sini guys. Tak boleh guys. Jelek Jelek. Dan kita nak sini bagaimanakah untuk Nas 340 skill di sini. Masih ada cuba untuk Wani dengan 2 kill 4. Wani dalam bahaya Wani. Akan mereka makan itu memberi nyawanya yang cukup sekarat. Hampir saja ditinggalkan dalam permainan. Tapi bagaimana satu player daripada BBNU telah disingkirkan. Syafiq masih lagi cuba di sini untuk mengkiri pasukannya. Dan akan diberikan namun luar digunakan oleh pasukan BBNU. 1 poin lagi untuk pasukan Triple Z. Nampaknya kemenangan semakin menghampiri untuk pasukan Triple Z. Bagaimanakah untuk keep? Ingat 4 kill di sini. Masih dicuba untuk Munera. 2 player saja daripada BBNU. Ini bahaya. Ini malapetaka. Bagaimana dekat seperti itu mendapatkan tembakan yang cukup sempurna. Dan itu dia kemenangan yang pertama untuk pasukan Triple Z. MVP buat siapa lah guys ya? MVP didapatkan oleh Yen X10 ya guys ya. Yen X10 MVP untuk pasukan daripada Triple Z. Most vulnerable person guys ya. MVP kalau tak tahu kita tanya lah MVP tu apa Bang Min. Most vulnerable person maksudnya
Player banyak KS. Ada. Bila fasa 4 orang dah start dah guys. Dah habis dah semalam. Fasa 4 dah habis, orang nak tunggu fasa 5 guys. Dan itu dia kemenangan buat pasukan Triple Z. Dan dah kita akan beralih untuk game yang kedua. Di mana untuk game yang kedua offline pula guys. Kenapa offline ni? Waduh, belum habis lagi. Oi. Belum habis lagi. Ada game. Masih lagi ada peluang. Belum habis lagi ya. Okey. Masuk. Suruh 40 skin dengan awal masuk guys. Belum habis lagi guys. Dah keluar guys. Belum habis dah keluar. Kena pala pula. Tak ada rumah dia. Asyik rumah dia je guys. So kita masih lagi menunggu mereka. Bagaimana? Thank you dengan follow-nya. Yang mana belum follow kasih follow ya. Biji nak masuk guild boleh? Bang nak masuk guild. Kalau korang nak masuk guild boleh PM ini TikTok ya. Okay, ataupun wasabi je. Tekan link di bio dah ada guys. Kenzo terima kasih dengan follow-nya. So kita lihat bagaimana untuk game yang pertama. Awalnya sengit. Bagaimana mereka mampu menyeimbangkan pasukan daripada BBNU dan juga Triple Z seimbang guys di awal permainan. Tapi mungkin untuk di akhir permainan Triple Z mendapatkan rentak ataupun tempo pada musuh dan terus membezakan jarak jurang poin antara mereka guys, iaitu 5-2 dan terus mendapatkan kemenangan dengan 6 poin iaitu final point guys, ataupun match point ya, 6-2. Wah, itu tadi sengit guys, game yang round yang pertama dan kedua tu sengit kan, tapi tak kenapa BBNU macam hilang orang kata gameplay ya. Tapi tak apa, kita tengok untuk match yang kedua. Mungkin BBNU boleh mendapatkan mata penyamaan, mungkin saja boleh dan mungkin saja tak boleh. Tapi kita tengok dulu macam mana. Mula cepat. Dah bagi tahu. Dia orang tak ready lagi guys. Dia orang tak ready lagi. Buat apa tak? Buat apa tu? Sabar ya. Teruk muka min kalau caster lah. Teruk kan. Teruk guys ya. Santai. Jom guys, kita akan bergerak untuk match yang terakhir dan mungkin juga akan menjadi penentuan untuk pasukan BBNU untuk mendapatkan mata penyamaan dan seterusnya mendapatkan peluang terakhir untuk game yang ketiga, iaitu rubber game untuk mendapatkan kembali maruah mereka di game yang pertama. Dan itu dia, kita mulakan untuk game yang kedua. Let's go guys. Korang sokong siapa ni? Siapa win ni guys? Thank you. Gaskun. Thank you. Gaskan guys. Let's go. Boleh jadi di rumah kenduri ni. Okay. Alo, ada sana kenduri kan macam mana? Alo pakcik, makcik. Selamat menjamu selera. Jarang. Triple Z. Jadi kenduri jarang ada DJ guys. Sekarang pasang lagu. Tak jarang ada DJ sekarang ni. Tak tahu ada DJ. Tak bagaimana di sini. Triple easy win, tapi tak boleh nak tentu mungkin saja untuk game kali ni, mungkin saja untuk BBNU bangkit daripada kekalahan. Mungkin kan sebab kita CS tak tahu macam mana guys. Sebab CS ni keadaan dia kadang-kadang berubah, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi kalau kita lihat untuk game ataupun match yang pertama tadi, kalau kita lihat untuk Triple Z memang mendominasi permainan. Kadang kita lihat bagaimana kecil di sini. Aimnya cukup cantik. Ada pakai assist di sini. Tak mengapa. Jadi menang guys. Dan lihat bagaimana untuk Pavlovski di sini. Masih ada teaser. Hanya dia seorang saja yang teaser untuk pasukan BBNU. Ini bahaya. Pavlovski. Chusrom jom 1 vs 1. Tembakan. Asyik belum tu belakang itu dia peluang, tapi sayang sekali dia kena dapatkan di situ. Nas tersungkur. Tidak boleh melakukan apa-apa. Pavlovski di sini masih lagi mencari ruang, berusaha walaupun dia keserangan, tapi sayang sekali 1 melawan 4 itu perkara yang susah dan sulit untuk dilakukan. Tak mengapa. Yang boleh berusaha lagi untuk seterusnya. Kerana kekalahan belum lagi. Assalamualaikum. Masih ada kita peluang. Mantuplah bot komen Ken ko nak kes. Ada ke bising ke? Bising sangat ke? Bising sangat ke guys? Ya, aku nak tutup macam mana tutup. Okey dah. Dah guys, dah tutup. Dah tutup guys. Sebab kadang-kadang takut korang tanya nanti Min tak perasan. Sebab Min tak dengar komen masuk. Sebab tu je. Tapi boleh je tutup kan, tak ada masalah pun.
Dan kita lihat menggunakan untuk Wani di sini. Dan juga New Era. Bagaimana Nas. Ada ke orang kas yang buka bola? Boleh tu. Bagaimanakah Nas di sini? Tapi bagaimana Triple Z sekarang ni, dia pula yang hilang Mereka pula yang hilang guys. Mereka pula yang hilang. Bagaimanakah untuk Unera di sini? Wah. Pasukan BBNU pula dapat point sekarang ni Triple Z kehilangan 3 player, hanya satu saja netizen tu hantu. Hantu di sini apa dia lakukan? Kadang-kadang mutlak kena. Bagaimanakah di sini masih lagi cuba untuk bergerak ke belakang. Masih tepat selamat. Susah guys kalau dia nak ratakan, tapi tak salah untuk kita mencuba Tak salah untuk kita berusaha guys. Yang salah adalah kita rasa dah tak boleh Tapi kat sini kita nak guna masa lagi cuba. Walaupun 4 player, susah guys. Sekarang BBNU menyamakan kedudukan mereka satu sama. Di awal permainannya memang begitu guys Di awal permainan memang begitu guys. Seri Seri. Tapi bila dah tengah-tengah, mulalah Triple Z nak tunjuk taring gigi dia guys mula dia nak asah pedang untuk faham lah guys untuk dapatkan poin-poin yang selanjutnya tu guys. Yang mana bagi gift, terima kasih. Thank you guys. Yang mana nak daftar boleh tekan link di bio. Thank you. Ataupun PM di TikTok ataupun WhatsApp ya guys. Okay. Promote seketika. Nak gunakan untuk guna era di sini. Ingat 1 poin. Masih lagi cuba untuk Nas. Thank you. Lihat untuk Wani, hantu pula yang dapat kita sekarang ni. Menggunakan hantu sini. Masih lagi cuba mencari point. Jadi kita lihat menggunakan hantu. Ingin bukan dirinya bermain sangat baik, tapi kita lihat di sini menggunakan yang makan berikan ada peluang. Tapi dia sia-siakan sekali lagi peluang. Tapi dia pula yang baru switch weapon. Tak sempat dia nak tembak. Kita lagi guna kartu Cina, satu player daripada Ali pasukannya. Jatuh di hadapan matanya saja. Bagaimanakah untuk Pavlovsky di sini? Mengantu Cina sedang berhadapan. Tapi Pavlovsky, bagaimana yang tersedia dengan New Era saja, wanita telah dijatuhkan. Pavlovsky di sini. Hantu Cina. Pavlovsky dah hantu Cina ya. Mereka sedang one by one ni guys. Duel. Mereka sedang berduel guys. Tapi hantu Cina masih lagi mencari ruang untuk mendapatkan tembakan. Tu dia. Belum cukup untuk menjatuhkan Pavlovsky di situ. Tapi sayang, kita lihat bagaimana Pavlovsky kena damage rasa dan itu dia sekarat nyawanya. Tapi beruntung ada passing tadi. Tapi kita lihat bagaimana hantu Cina di sini mendapatkan peluang. Itu dia tembakan di bahagian kepala hantu. Itu dia tembakan yang baik daripada hantu. 2 kill sekarang ini. 2 kill tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat bagaimana menarik Orang ni menarik guys. 2-1 tu adakah sama macam game yang sebentar tadi, iaitu seri. Tadi game yang pertama tak seri guys Tak seri guys Boleh ikut ke? Boleh. Dan kita nak menggunakan 2 kill sekarang ni. Masih lagi mencuba untuk mencari kedudukan. Bagaimanakah Nas? Syafiq dengan 4 kill sekarang ni. Masih lagi cuba tembakan beri cutter ke kepala. Syafiq, bahaya sekali Syafiq ni. Bahaya betul lah, patut orang kata bahaya Syafiq. Orang kata Syafiq masih lagi belum panas, tapi Syafiq terlihat menggunakan di sini dengan 4 kill. Mendahului dirinya daripada player-player lain daripada pasukannya. Bahkan daripada pasukan yang BBNU sekalipun. Dengan 4 kill sekarang ini. 4 poin yang sangat-sangat jauh perbezaan. Kill yang sangat ketara. Syafiq di sini bagaimana kocekan dia lakukan. Belum dia keluarkan tembakan, tapi dia mengendalikan musuh terlebih dahulu untuk memenatkan mereka. Tapi apa yang berlaku sekarang ni? Triple Z hanya
Ada satu player saja iaitu dia Syafiq di sini masih berusaha bagaimana pencegahan dia nak masuk bahagian rumah mencari pendengar, tapi dia keluar semula untuk mencari musuh-musuh yang tersisa sekarang ni. 4 player daripada pasukan BBNU, agak mustahil untuk dia jatuhkan semua, tapi tenang, pada Syafiq terkena terbakar. Itu dia, tim BNU mengejar mangsa mereka yang bernama Syafiq ni. Cuba untuk berani bahagian dalam, dan itu dia Syahwani mendapatkan tembakan itu. Hilang dari radar Syafiq. Hilang. Tadi macam ni guys ya. Tadi seri macam ni guys. Ini yang akan berbeza nanti guys. Ini yang akan berbeza. Tadi terlihat bagaimana untuk game yang pertama. Tadi untuk kedua pasukan seri ya. Tapi bila dah sampai 2 poin, akan ada satu pasukan yang berbeza jauh jarak poin dia, iaitu pasukan daripada Triple Z. Adakah kali ini pasukan Triple Z yang akan mendominasikan permainan, atau sebaliknya BBNU mendapat maruah mereka kembali di game yang pertama tadi guys? Mungkin saja kita tak boleh nak memandang rendah pasukan BBNU walaupun di game yang pertama mereka kena 6-2, tapi mungkin kali ini pasukan Triple Z pula yang kena 6-2. Mungkin saja, kita katakan saja, mungkin sahaja perkara itu akan berlaku. Tapi kita lihat bagaimana pasukan BBNU jatuh seorang di situ. Nas terpaksa menerima takdirnya untuk tidak bersama-sama dengan rakan seperjuangannya untuk mendapatkan poin kill ataupun kemenangan di round kali ini. Nas meninggalkan pasukan BBNU, dan begitu juga dengan Syafiq yang boleh merupakan ahli yang sangat-sangat berbakat dalam pasukan Triple Z, terpaksa meninggalkan permainan. Dan sekarang kita lihat menggunakan Jens extend di sini. Yang satu kill dah hantu dengan 2 kill sini. Masih lagi cuba untuk mencari ruang tembakan, masih lagi belum terangkan. Dia yang terkena tembakan, belum dapatkan tembakan yang sempurna. Itu dia tembakan sempurna dia dapatkan oleh hantu. Bagaimana bermain cukup baik kali ini pasukan BBNU. Hanya tinggal satu player saja, itu New Era di sini. Apakah dia akan mampu lakukan? 3 versus 1, mustahil dia ratakan semua. New Era hanya cuba untuk membuang masa sahaja di sini, tidak boleh melakukan apa-apa. Seperti yang kita katakan 2-3 sekarang ini. Pasukan Triple Z, adakah dia akan mengulang sejarahnya? Tuan-tuan perempuan? Mungkin saja guys. Bagaimanakah untuk Wani di sini dengan 4 poin? Sudah tentu katanya, sudah tentu. Mungkin saja. Kita lihat bagaimanakah di sini untuk Wani. Masih lagi cuba. Berikan Nas dah hantu di sini. Masih lagi cuba untuk mencari poin. Dah hantu, bagaimanakah hantu di sini? Itu sudah saya katakan. Entah kenapa bila dah tengah-tengah permainan, pasukan daripada BBNU seperti hilang gameplay asas sebenar mereka guys. Dan sekarang ni kita lihat bagaimana kedua player yang tersisa untuk pasukan BBNU. Entah mengapa di game yang pertama, di game yang kedua mereka mampu menyeimbangkan perlawanan, tapi di game yang selanjutnya selepas itu mereka seperti hilang momentum mereka. Dan kita lihat bagaimana hantu di sini mendapatkan last point ataupun last kill yang sangat-sangat baik guys. Dan Syafiq, wow, Syafiq dengan 8 kill sangat-sangat mendominasikan permainan, menjadi yang terbaik di antara yang terbaik dalam pasukannya. Syafiq dengan 8 kill guys. 8 kill. Ini benar-benar gila play ini guys. Syafiq memang benar-benar gila guys. Ini Syafiq tak boleh dibawa main guys ya. Ini Syafiq tak boleh dibawa main guys. Dan kita nak menggunakan untuk Syafiq di sini. Masih lagi cuba untuk mencari kill di sini. Tapi Syafiq bagaimana kata makan di belakang. Cuba untuk mencari
konfrontasi musuh bahagian depan. Itu dia Syafiq di sini tembakan diberikan bagaimana loncatan dan tembakan sekaligus, lompat tembak lompat tanpa keluar. Itu memberikan dia kelebihan dalam tembakannya. Terkena bahagian kepala tapi sayang belum cukup damage itu. Cuba untuk masang keluar tapi bagaimana kaki loncakan yang dilakukan oleh musuh. Masih lagi cuba di sini Syafiq. 3 versus 3 sekarang ni. BBNU juga begitu. Dan tak bagaimana kawan ini telah disingkirkan oleh pasukan pada tim Zed dan BBNU di sini. Bagaimana mereka cuba untuk mencari peluang Pablo Jai. Ada dia musuh depannya tapi sayang dia meninggalkan sahaja. Era di sini tersungkur terpaksa meninggalkan pasukannya. 2 versus 2 sekarang ni dah sengit guys. 2 versus 2 hantu Syafiq Nas dan juga Pavlovski sekarang ni mereka akan berhadapan satu sama lain. Itu dia tembakan diberikan kepada Pavlovski. Tembakan di bahagian kepala. Syafiq helmet telah pecah. Pavlovski membuka ruang kepada pasukannya untuk menang. Hantu Cina telah dijatuhkan hanya Syafiq saya tersa walaupun dia tak ada helmet sekarang ni. Masih lagi cuba untuk mendapatkan kemenangan. 2 saja orang. Mungkin dia berjaya tapi sayang Pavlovski mendapatkan kill itu. 3-4 sekarang ini nampaknya pasukan BBNU belum mengalah. Belum mengalah tuan-tuan, belum mengalah. BBNU masih lagi ada semangat juang, darah pejuang guys ya. Guys, haha. Bukan biasa-biasa ya. Kalau kita lihat mungkin masih lagi berusaha guys ya, masih lagi berusaha. Belum lagi kalah, belum lagi mereka mahu dengar kata kalah kan. Mereka tidak mahu mendengar perkataan itu. Tapi kita lihat berkata Jinet skip di sini. Masih lagi cuba Nas. Ada masalah teknikal tak apa. Okay, kita biarkan saja dulu. Kita bagaimana untuk Pablo Sky yang menjadi player yang mendapatkan kill yang terakhir di sini. Kita lihat bagaimana peluang depannya. Tapi kenapa dia tak buat tembakan itu? Kenapa tadi tembakan dia lepaskan? Yen, bagaimana Yen di sini? Tembakan diberikan, terkena sedikit damage di belakang kepala. Mungkin itu akan memberikan assist kepada pasukannya itu Z. Dan sekarang ini kita lihat bagaimana Z kehilangan kill di sini. Syafiq. Syafiq jatuh terlebih awal. Dia merupakan player yang terbaik untuk pasukannya tapi dia terpaksa meninggalkan terlebih dahulu untuk kali ini. Ini agak memberikan beban kepada pasukannya. Tapi kita lihat bagaimana Yen Esten berjaya mendapatkan tembakan di belakang kepala. Mendapatkan momen yang sangat-sangat pas, sangat-sangat tepat. 100% of damage diberikan oleh Yen Esten. Dan hantu di sini dijatuhkan juga oleh Pavlovski. Terkena headshot damage di kepala, menyingkirkan hantu daripada permainan. Jinet sikit di sini masih dicuba. Walaupun hanya dengan 2 saja, Triple Z dalam keadaan bahaya. 3 versus 2, masih lagi ada peluang. Itu dia, masih lagi ada peluang seperti yang kita katakan. Masih lagi ada peluang kerana sekarang ni 2 versus 2 sekarang ni. Yen berjaya mendapatkan tembakan di kepala, menyingkirkan salah satu pasukan, ahli pasukan daripada BBNU. BBNU, apa yang berlaku Yen? Tembakannya cukup tepat, cukup berasa. Nyut-nyut di kepala BBNU. Hanya satu player saja yang tertinggal sekarang ni. Cuba termasuk dalam sezon. Mereka bermain dalam sezon. Apa yang berlaku sekarang ni? Kenapa main dalam sezon? Kenapa guys? Kita nak bagaimana di sini. Masih lagi cuba untuk mendapatkan kill ini. Itu dah tembakan diberikan. Dan kita lihat bagaimana kali sini Era masih lagi cuba untuk tahan di sini. Itu dia tembakan diberikan, namun tidak kena. Yen yang 5 kill, Era yang 3 kill. Masih lagi cuba di sini. Yen Esten tembakan diberikan, namun sezon semakin mimpi. Adakah mereka akan mati dalam sezon? Itu dia, namun Era dia tak mau kill dengan sezon itu. Mendapatkan kill yang terakhir. Kali ini seri ya guys ya. Kali ini sengit guys. Kali ini sengit. Kena ada duit ke? Yang ni tak perlu duit kan? Yang ni tak perlu duit. Ini tim. Ini tim guys. Ini tim. Ini tim ya guys ya. Steady. Ini tim guys. Ini bukan duit. Duit tu tournament guys. Duit tu tournament. Duit tu tournament guys. Ini tim. Yang duit akan datang tu tournament guys. Tim. Dan kita nak berkenakah
untuk Yen S10. Masih lagi cuba di sini. Makan berikan. Tapi kita gunakan untuk Yen. Cuba untuk bergerak. Tapi kita lihat di sini Yen S10. Bocengkan dia luka olehnya. Akan belum dikeluarkan. Yen. Kita lihat bagaimana di sini. Yen S10 masih lagi cuba untuk mendapatkan peluang ini. Tapi Yen S10 dan kira untuk hantu pula, tidak boleh dilupakan hantu. Mendapatkan 5 kill. Yang cukup baik juga, kita boleh katakan skill yang seimbang. Tapi kita lihat bagaimana pasukan BBNU dengan satu player sekarang ni berbeza dengan pasukan Triple Z yang kedengan 2 player, hanya 2 player yang tersisa sekarang ni. Dan hantu Cina masih lagi berusaha untuk mendapatkan kill di sini. Dan maka diberikan namun tak kena. Bagaimana Triple Z pula yang kedengan 2 player sekarang ni. Wah, bahaya ni guys. Oh, tak makan dia makan kepala. Satu player daripada pasukan BBNU disingkirkan. Tadi 3-2, sekarang ini 2 versus 2 guys. 2 versus 2. Dan kita lihat bagaimana kasih semakin mipit, kerana mereka juga semakin sempit. Begitu juga dengan permainan mereka, perlu mencaturkan dengan cepat. Yen di sini sekali lagi melakukan tuan bola, namun dibalas oleh pasukan musuh BBNU. Satu player telah dijatuhkan. Tapi kita lihat bagaimana di sini untuk Wani dengan 1 versus 1 guys. 1 versus 1. Tambah make it dahulu. Wani di sini. Bagaimanakah Wani akan melakukan itu? Yen dan juga Wani akan berhadapan di sini. Dan akan diberikan kepala, itu dia Wani. Sayang. Kenapa tak ada 100% of damage? Tapi kita nak menggunakan tembakan kali kedua. Bahaya sekali ya. Nyawanya sekarat. Tapi cuba untuk mengeluar. Namun tersangkut. Adakah dia mampu dapatkan kini semakin mimpi. Dan itu dia tembakan diberikan. Dan itu dia eliminasi. Tapi kill rendah ya guys ya. Poin itu dikira guys. Poin itu dikira guys ya. Eliminasi tapi kill dia rendah guys. Poin memang HP dia rendah. Ada dikira guys. Dikira guys ya killnya. Wah, 5-4 guys. Adakah ini kemenangan untuk BBNU? Dia bangkit semula daripada kekalahan. Mungkin saja ya. Mungkin sahaja guys. Sengit guys. Sengit. Tapi Triple Z masih lagi berusaha guys. Tak boleh. Fix 9 kill je, fix 9 kill guys. Player yang sangat-sangat hebat. Tapi kalau kita lihat dia stuck lah. Jadi dia 8 kill tapi dia dah tak ada peningkatan kill yang drastik guys sekarang ni. Bagaimana untuk pasukan BBNU? 1 poin saja lagi untuk menang guys. 1 poin lagi untuk BBNU. Ayo BBNU. Adakah ini akan menjadi match yang seri? Dan kita lihat bagaimanakah satu player telah jatuhkan. Ini bahaya. Ini bahaya tuan-tuan perempuan. Itu dia 2 player telah jatuhkan lagi. Syafiq. Adakah dia juga akan mengikuti alih-alihnya? Ini bahaya guys. Syafiq dia tersisa. Ini dia peluang di hadapan mata BBNU untuk mendapatkan mata penyamaan 1-1. Syafiq saya tersisa, mustahil dia mampu ratakan semua. Kalau itu berlaku, itu memang luar biasa. Tapi seperti kebiasaan, kita akan mendengarkan satu play ini yang ketumbang. Dia tidak Wunera mencatatkan kemenangan mata piaman untuk pasukan BBNU di game yang kedua. Wah guys, parah. MVP untuk Pavlovsky ya guys ya. MVP untuk Pavlovsky. Wow. Pertandingan 8 kill kan. 8 kill. Satu sama guys. Satu sama. BBNU menolak kekalahan guys. Mereka nak tunjuk yang mereka ini mampu walaupun match sengit ya. Walau match sengit tapi mereka menunjukkan yang mereka ni mampu untuk bersaing. Dan bukannya tim yang boleh kita ayam-ayamkan ya. Bukan guys. BBNU cukup baik permainannya. Yang kita lihat bagaimana untuk kali ini Kips
offline pula guys. So itu dia match point. Ini yang sengit ni guys. Sengit satu sama guys. Match ni match sengit guys. Satu sama guys ya. So itu dia. Kita akan lihat BB Enju sekali lagi. Ya. Start. Jadi dah, ayo. Semangat. Tak apa, kita bagi sokongan. Mi tak sokong mana-mana pasukan Sebab Mi suka kalau seri macam ni baru sengit guys. Baru sengit, baru match ada orang kata. Kalau nak JJ pun puas hati Sengit orang kata buku bertemu ruas. Alright, so diorang dah ready ke belum? Ready? Kalau boleh cepat sikit guys. Boleh final cepat sikit. Dah ready, hantu dah ready. Okay guys, so itu dia. Yang mana nak main korang boleh daftar. Boleh PM di TikTok ataupun WhatsApp dia guys. So itu dia. Siapa menang ni guys? Tapi Mi tengok ramai yang sokong Triple Z Mungkin diorang ni terkenal mungkin sebab asyik-asyik Triple Z. Disebabkan korang sokong Triple Z, Mi sokong BB Enju. Let's go. Okay guys, let's go. So kita akan bergerak untuk match yang terakhir bagi mereka, penentuan untuk BB Enju dan juga Triple Z untuk mendapatkan tempat slot untuk grand final. Let's go. Let's go adik-adikku. Nak ikut boleh PM guys, okay? Tapi kena bayar lah RM3 guys, okay? RM3 saja guys, RM3. Dapat caster, dapat ada replay live, dapat poster. Ui nah. RM3 je guys, RM3 je guys. Mi tak ambil untung mo guys. Mi tak ambil untung mo guys. Malas tengok dah live kau, tak apa. Kita telat berguna sini. Habis malam ni guys, habis malam ni guys. Habis malam ni guys. Itu dia telat berguna di sini. Hantu di sini. Kita makan di kepala kena guys. Tapi kita lihat berguna tutupnya di sini. Chips. Sengit guys. Pavlovski telat berguna di sini. Satu kill guys, telat untuk Yen. Dan juga Syafiq di sini. Pasal lebih cuba. Kita makan diberikan. Keluar cepat digunakan di sini. Keep. Syafiq. Triple Z hilang lah momentum diorang guys. Kali ni telat bergunakan untuk Triple Z. Wah, satu player saya teaser ni guys. Keep saya teaser sekarang ni. Bagaimanakah? Ada kena mampu 1 vs 2. Agak sulit guys. 1 vs 2 guys. Telat bagaimanakah di sini. Tak makan dekat. Terkena kepala Keeps. Adakah dia mampu menentang 2 vs 1 guys? Tak apa guys. At least dia mencuba. Kita jangan menghina dia guys. At least dia mencuba. Dah dapat tembakan ni kepada, tapi sayang tak ada eliminasi guys. Apa tu? Free kah ni bang? Berbayar kan? RM3 saja guys. RM3 saja. Bantai dia ni bot, apa yang bot? Tak faham lah guys. Satu kanta untuk Wanju look Ginex. Wanju Di mana anda Wanju? Di situ Min lari dulu. Anjay. Tak ada ingat kita apa agaknya guys. RM3 je guys. Boleh lah guys. Bila lagi pun Min tak ambil untung guys. Ni kalau menang dapat balik kat korang guys. Sumpah guys. Kita nak balik korang ke sini. Min tak ambil untung guys daripada caster. Penat saja boleh guys. Tak balik untuk Nyen. Hantu di sini masih lagi cuba untuk mendapatkan point, tapi Keeps yang mana masih lagi cuba untuk mencari momentum. Tapi kenapa Triple Z tiba-tiba dah macam hilang gameplay ni? Ini bukan Triple Z guys.
Apa yang berlaku Triple Z? Bangkitlah Triple Z. Kenapa gameplay dah jadi macam ni Triple Z? BBNG pula. Bagaimana mereka seperti ada sesuatu yang berubah. Mendapatkan kekuatan semula untuk game yang kali ini. BBNG pula yang hilang player guys. 2 player sayang ni. 2 player sekarang ni. Tapi kita nak menggunakan 1 player saya terisa. Itu cina telah jatuhkan Syafiq saya yang terisa sekarang ni. Masih lagi cuba untuk belakang point. Terbagi tepi kata dengan mereka pula. Tapi sayang, Sezon akan semakin menghimpit fikiran mereka juga semakin sempit. Sesuatu pula tertawa mereka. Syafiq cuba tak bergerak bagian dalam. Mendapatkan perlindungan terbakar kepala, tapi sayang jauh terbakar itu. Tak sakit, tak jatuh. Syafiq, tapi New Era menggunakan kelebihan point di situ. Dan tidak menggunakan di sini. Wani, New Era. Apa yang buat pula tu guys. Tak menggunakan di sini New Era. Nazmai ngekosong kill. Tapi masih lagi cuba untuk membantu timnya. Walaupun ada kosong kill, tapi terlihat bagaimana untuk New Era dengan 5 kill sekarang ini. Masih lagi cuba untuk mencari peluang tembakan di bagian kepala. New Era masih lagi cuba gerak gitu dia. Tembakan di bagian kepala. Sakit guys. New Era kira 5 guys, kira 5 boleh tahan guys. Kalau melihat di sini New Era dengan Syafiq ni, mereka sama-sama sengit guys. Kita lihat bagaimana Syafiq membalas kembali perbuatan yang dilakukan oleh BBNG. Pasukan Triple Z sekarang ni akan mendapatkan kemenangan ini. Itu dia 2-1. Mereka kembali untuk bangkit guys ya. Mereka kembali untuk bangkit guys. Belum lagi mengalah guys ya. Belum lagi mengalah. Mereka bangkit guys. 2-1 guys ya. Sengit je, memang sengit guys. Aku tak tahu lah lepas ni lawangan lepas ni siapa Wanju versus Mighty Kalau Wanju tu tak tahu guys, tengok dulu macam mana. Tapi ini pun match pun dah sengit guys. Satu sama guys ya. Wah, gila sih guys. Channel 1 menang kalah maksudnya. Bagaimana untuk New Era? Masih lagi cuba Pavlovski di sini. Pavlovski, Kick Batowski. Tengok macam mana kan di sini. Kena kepala guys. Hilang, tersungkur. Hilang guys. Tak boleh buat apa-apa. Tapi tak apa. RBGS Nazmai masih lagi ada peluang. Wah, sayang. Jatuhkan juga. Yan Eastern dengan 2 kill. Sengit guys, sengit guys. Satu sama guys. Ayo. Siapa ni guys? Siapa ni? Teka. Wani ke? Tanpa sempat kita teka, tapi terlihat berdekat hantu sini dengan 5 kill. 5 kill guys. Guys ya. Bagaimana di sini? Kita teka sabar jap, minum air jap. Kita teka minum air manis guys. So kita kena slowkan suara sedikit guys ya, sebab kita takut suara kita hilang untuk final nanti guys. So slow guys. Lihat bagaimana di sini untuk chips. Bagaimana dengan hantu di sini? Syafiq di sini masih lagi cuba untuk mencari point. Kelam pula guys. Alamak. Bagaimana di sini? Baru lagi mengalah.
Malah bukan persik mereka guys. Saya lihat menggunakan untuk kedua player. Sengit guys. Kali ni sengit juga guys. Sengit guys. Handsome kasih kita hari ni. Sama je. Muka sama je guys. Tak berubah lagi macam orang lain guys. Saya nak pergi lebih guys. Dan menggunakan sini Padoski dengan 2 kill, 5 kill pada Winnie Era. Tapi sekarang dia jatuh guys. Wah, 14 kill saya teaser sekarang ni. Wah, kena kepala. Wah, gila guys. Kena kepala. Tapi sayang dia pula yang jatuhkan. Menang jumlah guys, menang jumlah. 3-2 sekarang ni. Triple Z berada di hadapan. Triple Z berada di hadapan sekarang ini, buat. Adakah kita akan lihat Syafiq? Syafiq sentiasa carry guys. Si Syafiq sentiasa carry. Player yang baik guys. Player yang baik Syafiq di sini. 6 kill. Bagaimanakah Winnie Era dengan 5 kill sekarang ni? Dan untuk Wani. Dia berikan tidak kena. Tepat dia berikan kepala Wani. Disayang. Tapi sayang. Disingkirkan kembali dia pasukan Triple Z. Wani dah dapat kata makan itu. Tapi dia nak end. Itu yang kesilapannya. Dia end tanpa tutup luar guys. Dia terus nak end guys. Itu yang silap. Itu yang silap dia guys. Tapi tak apa. Mungkin dia boleh belajar untuk seterusnya kelak menggunakan hantu di sini. Masih lagi cuba untuk mencari ruang hantu. Bagaimana dia bermain ke bahagian tepi. Masih lagi mencuba untuk mencari kedudukan kembali 3 orang untuk Triple Z. Bagaimanakah untuk pasukan BBNU di sini? Nas dan juga Winnie Era dengan 5 kill. Mereka dah mampu untuk mendapatkan kill ni. Pemain dia dekat tembakan dia bakal pula terkena sikit damage. Namun tidak cukup untuk menjatuhkan player depan sana. Triple Z di sini. Bagaimana menggasak daripada pasukan BBNU untuk masuk ke dalam, namun hantu di sini apakah dia akan lakukan? Cuba untuk masuk ke tepi. Tak ada tembakan diberikan. Tapi saya hantu. Dijatuhkan Syafiq pula. Terlihat menggunakan untuk pasukan Triple Z. 2 vs 2 sekarang ni. Agak sengit. Bukan agak sengit, memang sengit guys. 2-3 sekarang ni. Adakah mampu atau tidak pasukan BBNU untuk mendapatkan mata penyamaan? Tapi terlihat bagaimana sekarang ni. Satu player disingkirkan dan seterusnya Syafiq sekali lagi mencatatkan rekod baru dengan 9 kill. Gila guys Syafiq. Siapa Syafiq ni guys? Korang kenal ke? Kenapa padu sangat ni guys? Kenapa padu sangat ni guys Syafiq? Syafiq tengah meneran. Kenapa tu? Syafiq tengah berak ke? Syafiq tengah berak ke guys? Alamak. Syafiq tengah berak ke guys? Dia mood berak tu ni apa maksud dia guys? Tak faham ah. Apa mood berak tu guys? Syafiq legend. Syafiq legend lah. Dan kita lihat bagaimana untuk Syafiq di sini. Masih lagi cuba untuk mencari ruang ataupun kedudukan. Maka diberikan sekali lagi ENS 10. Di next skip mendapatkan 1 kill sangat baik. Kita nak untuk hantu di sini. Bagaimana cuba untuk mencari kedudukan, tapi tembakan dia berikan tidak kena Syafiq sekali lagi. Mendapatkan kill, tembakan berjauh terkena di belakang kepala. Namun kita lihat menggunakan Syafiq di sini. Ruang terbuka. Tapi keluar sempat ditutup BBNU. Dengan 2 player sekarang ni. Hanya 2 player saja yang tersisa. Apakah dia akan lakukan? Ini bahaya untuk pasukan BBNU. Winnie Era dan Kena saja yang tersisa sekarang ni. Wani telah tersentur. Terpaksa meninggalkan 2 mereka saja. Namun terlihat bagaimanakah pasukan Triple Z meratakan. Dan itu dia 1 poin lagi. 1 round lagi yang perlu dapatkan oleh mereka untuk menang dan pergi layak ke final, tuan-tuan dan puan. Itu dia. Ini dia penentuannya. Siapakah yang akan layak untuk pergi ke peringkat seterusnya, tuan-tuan dan puan. Gila guys. Mengambil masa hampir 40 minit 50 minit guys untuk lihat siapakah yang menang guys. Wow.
lihat menggunakan di sini. Masih lagi cuba untuk cari posisi untuk pasukan Triple Z. Hanya 1 poin lagi untuk mendapatkan kemenangan. Dan kita lihat bagaimanakah untuk Chip di sini dengan 3 poin. Hantu Cina di sini dengan 6 kill. New Era, kita lihat bagaimanakah satu persatu. Terbalik guys. BB Enju yang mendapatkan kill, bukannya pasukan Triple Z, tapi BB Enju. Bagaimana mereka mendapatkan, memberikan tembakan gratis satu persatu daripada pasukan Triple Z. Telah jatuhkan itu tembakan daripada belakang daripada New Era. Hantu Cina di sini masih digetan. Bagaimanakah dia akan menentang 4 player. Dia hanya mampu berusaha saja, tapi untuk mendapatkan kemenangan itu agak mustahil guys. Itu sangat-sangat mustahil untuk Hantu Cina mendatakan semuanya. Harapan dia terkubur di situ. Tapi masih lagi ada peluang yang banyak untuk pasukan Triple Z. 3-5 sekarang ini. Wow. 3-5 guys. 3-5 masih lagi belum tumbang. Belum lagi guys, belum tumbang lagi. Masih lagi belum. Tapi kita lihat bagaimana untuk pasukan daripada New Era. Kita lihat menggunakan di sini Nas kosong kill, cuba untuk melakukan 1 kill sekurang-kurangnya. Dia tak mahu memberikan beban kepada pasukannya, tapi dia masih lagi berusaha saja. Bagaimana Syafiq dengan 11 kill. Adakah dia mampu untuk melakukan kill ni? Tembakan belum terkeluarkan, itu dia. Terbuka kedua player ni, tidak mengeluar. Tapi ada musuh di belakangnya. Tembakan diberikan, terkeluarkan pula. Hampir saja mendapatkan tembakan itu, tapi terlihat bagaimanakah New Era sekarang ini menjatuhkan 1 player daripada pasukan Triple Z. Adakah ini akan mendapat 4 poin untuk mereka? Tapi terlihat bagaimanakah masih lagi berusaha untuk pasukan Triple Z di sini, walaupun mereka menang jumlah untuk pasukan BB Enjo. Tapi Triple Z bukan boleh mudah untuk menjatuhkan mereka semua. Bagaimana untuk Syafiq dijatuhkan? Itu dia Syafiq. Terlihat bagaimana dia cukup bermain dengan sangat baik. Itu dia pasukan BB Enjo dah bahaya. 1 player yang tersisa sekarang ini Syafiq. Bagaimana dengan 13 kill. Kemenangan di hadapan mata untuk peringkat final. Untuk Triple Z. 1 kill lagi didapatkan oleh mereka. Wani dan akan berbahaya. Ini bencana. Malapetaka untuk Wani di sini. Syafiq dengan 14 kill mendominasikan permainan. Ini malapetaka untuk BB Enjo. Ini kemenangan. Itu dia Hantu mendapatkan kemenangan, dan itu dia kemenangan untuk layak pergi ke final bracket. Dan Syafiq MVP untuk pasukan Triple Z dengan kemenangan 6 berbalas 3. Gila guys. Dan itu dia kemenangan untuk Triple Z 2-1. Cukup sengit permainannya di game yang kedua, tapi sayang di game yang ketiga pasukan BB Enjo gagal untuk mendapatkan momentum bagaimana mereka bermain di game yang kedua. Dan itu dia, masih akan berusaha lagi. Hai semuanya, hai. Jadi kita akan saksikan perlawanan seterusnya, iaitu pasukan daripada Mythic versus Wanju. Tapi untuk pasukan Triple Z mungkin boleh berehat dulu. Kalau lewat kita sambung besok je. Kalau lewat kita sambung besok, tapi kita tengok dulu macam mana. Tapi saya tak lama pun guys. Mungkin final pada pukul 11 Final pada pukul 11 guys. So kalau nak tengok jadi spectator pun boleh guys, tak ada masalah. Kalau tengok spek untuk pasukan Wulan ke pasukan mana-mana. Okay. So itu dah kemenangan didapatkan oleh pasukan pasukan Allah Akbar. Guys. Kok kenapa sih aku begitu? Jangan tu guys. Sekejap aku peti sekejap boleh.
Tada. Baca kembali ya guys ya. Sekejap guys, kita tunggu mereka dulu guys. Tak lama ni, sekejap je. Join Wanju dengan Matic guys. Ayah. Wanju dengan Bang Min. Ya, kenapa tu Lina? Lina. Apa tu? C7 Lina. Lina ya. Lai. Bukan eh. Lai. Bukan eh. Bukan. Salah tu Bang Min. Salah. Okay. Salah. Bukan ya. Bukannya. Sama saya. Masya Allah. Kenapa sih guys? Kok jelek banget ya. Wanju dengan Matic X ya guys ya. Matic. Macam ni je guys. MYTHIC. Macam tu kan ejaan ni. Aku lupa ejaan ni macam ni guys. MYTHCX. Begitu guys ya. Ya begitu guys. Silap pula guys. Ayo guys, mana playernya? Bawa masuk. Bawa masuk sekarang. Bawa masuk sekarang. Wah mau tengok. Bawa masuk sekarang. Wah mau tengok. Rasmani siapa guys? Tolonglah jangan buat player yang bukan daripada sini. Susah nanti. Sama besar ni. Kenapa aku nampak dia macam besar guys? Kenapa aku nampak dia macam besar? Kau nampak macam Matic tu nama dia besar sikit. Kecilkan sikit guys. Ke aku yang mabuk ni guys? Asal aku nampak Matic macam besar? Biarlah. Oh logo kan aku lupa tukar. Astaghfirullahaladzim. Logo yang aku lupa tukar guys ya. Ni pasukan apa ni? Pasukan daripada Wanju ya. Ini Matic guys. Ni Matic. Wanju apanya? Aku dah tukar, kenapa tak boleh tukar guys? Sekejap guys ya, boleh ikut ke? Boleh. Nak join tekan link di bio ke? Aduh betul, Matic. Alamak, kecoh lah main ni guys. Sabar. Sekejap je ni. Wanju, alamak Wanju. Nggak keren sekali guys logonya. Kecil banget ya. Aduh, lupa nak potong guys ya. Ada dekat ke guys? Crop ya. Biar nampak guys. Kecil banget ni mah. Kasian banget kecil guys. Kenapa logo yang kecil guys? Nak tahu Bang Min. Masa aku buat tu masanya bayi. Alamak, bayi pula. Guys, itu besar sikit guys. Wah, kena ya. Tak apa, Min update nanti. Min lupa update guys. Cepat guys, let's go guys, semangat. Nama tongkot, apa nama tongkot? Nama tongkot, apa tu? Wanju kanan. Alamak. Wanju kanan ya, Wanju belah kanan. Dan buka mic tu tak tahu guys. Wanju belah kanan. Ni Matic ke Wanju ni guys? Wanju belah kanan ya. Cepat guys. Password ya, password. Kenapa ada password? Password juga guys. Lama pula guys sebab seri guys. Anjay. Mana Matic? Mana Matic? Matic. Tukar lagu dulu Bosan lah minta lagu dia. Dah buka ni. Kuat sangat tak lagu ni guys? Okay tak? Slow kan? Tekun dengan gift ni lah. Terima kasih.
kali lebih Milo. Dapatkan sekarang. Milo pula guys. I will stay with you. Every day with you. Request lagu boleh bang? Send. Beritahu. Send. Nak request lagu send cepat guys. Ready So relate santai. Final kita nak gas besok ke petang esok guys? Final petang esok guys. Boleh ke petang esok guys? Final petang esok. Petang esok okey sikit. Kalau malam ni tak gas juga. Malam ini juga boleh guys. Tapi kalau malam esok ada tor juga. Kalau malam ni kena malam ni Okay kan, ready guys? Okay ready, dah ready Okay, so itu dia perlawanan yang seterusnya. Kita ada pasukan The Mighty di sebelah kiri kita. Ada Phoenix, Acap, Dilalo dan juga Serah. Dan untuk pasukan Wanjo, kita ada Carl, Shah dan juga Nel dan juga Sins DC. Nama macam-macam guys Berik lidah ni kalau bukas ni guys. Suka diorang suka. Okay guys, so itu dah kita akan mulakan untuk game pertama kita tanpa borak lama-lama. So itu dah kita akan gas terus game yang pertama di match kali ini. Let's go. Malam ni okey malam ni. Final gas malam ni Final gas malam ni. Diorang nak hadiah cepat tu guys. Okay. Tengah ton ni Min. Boleh. Semangat. Supporter Mai. Nama pun dah Supporter Mai Gas malam ni, gas. Let's go. Kita player sejati tidur lambat guys Player sejati. Okay. Apik ni phone lagi satu. Oh ya ke? Phone lagi satu. Main tournament tapi phone lagi satu. Macam mana guys? Telah bergunakan di sini untuk Phoenix yang kosong lah. Memanglah kosong kill Min. Belum sabar. Okay, itu dia dah telah bergunakan sini. Masih lagi cuba untuk mencari ruang. Pasukan Wanju dan juga Mighty X masih lagi berkenalan. Masih lagi orang kata bermanja-manja di sini. Belum lagi agresif gameplay. Kalau kita lihat sini bagaimana untuk Lalu juga begitu, Acap juga begitu, dan juga terlihat juga untuk Sinsi. Oh, ini memang betul baru sesi pengenalan tak ada lagi sebarang knockdown dilakukan, tapi terlihat bagaimanakah tembakan daripada pasukan Wanju agak berbahaya guys. Agak berbahaya Wanju di sini. Tor auto kill, terlihat bagaimanakah. Oh, satu player Phoenix telah jatuhkan. Ini di sini untuk pasukan Mighty X ya, Mighty X guys. Sebab dia X ujung tapi Phoenix terkena sedikit tembakan yang berbahaya daripada 7R Carl. Satu kill di sini berkongsi mata dengan Phoenix, tapi Phoenix telah meninggalkan pasukannya terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana untuk Acap masih lagi cuba bermain di sini. Bagaimana tembakan diberikan. Knockdown dilakukan oleh Chins TZ. Disingkirkan di sini. Tapi kita lihat bagaimanakah untuk CTZ. Wah, jadi tembakan di belakang kepala. Mighty X disingkirkan untuk round yang pertama. Diratakan tapi rata yang agak lambat guys ya. Itu dia Prime Shah. Mana Prime Shah? Oh, ni dia Prime Shah. Prime Shah guys. Datang nak untuk Chin TZ macam mana? SDR Nel 7 Akals macam mana kan di sini? Masih lagi cuba untuk mencari ruang dan juga tembakan sudah pastinya untuk Phoenix dan juga untuk Acap di sini. Dilalo macam mana mereka cuba. Mighty agak slow kali ni untuk gameplay mereka tak bermain dengan agresif, lebih kepada main secara strategi gameplay.
Tak sama macam tim yang kita tengok di match yang pertama ya. Sangat-sangat agresif guys untuk apa tim sama tadi BBNU dan juga Triple Z. Mereka main dah macam tak ada hari besok guys. Memang sangat-sangat agresif. Tapi kita lihat bagaimana di sini. Kita makan dekat oleh pasukan Mythic dan kena damage mereka. Dan kita nak serah. Bagaimana cuba? Peluang tapi serah. Gagal pakai tu, terbuka di depan saja musuh. Cuba untuk gocek bahagian kiri, terbakar diberikan, namun dia jatuhkan sini oleh Syah. Satu kill sangat baik di sini. Bagaimana cuba untuk bergerak ke tepi. Gocekan diberikan olehnya Prime Syah di sini. Masih lagi cuba untuk mencari ruang. Mencari kedudukan di sini Prime Syah. Terbakar diberikan. Malaysia sini dengan 2 kill sekarang ni. Masih lagi cuba tembakan diberikan kepala, menyingkirkan begitu saja. Seven Arca 2 kill sekarang ini. Tembakan diberikan, masih lagi cuba. Sekali lagi tembakan dia kena PM wasabi. Mythic tak kasih chance guys. Mythic tak dikasih chance oleh pasukan daripada apa nama ni? Allah semut memang ni. Daripada pasukan Wanju. Ya Allah semut. Kopi ni aku tengah sekejap semut masuk kena. Mana semut ni? Aku tak nampak semut ni. Tiba-tiba ada je guys. Aku pelik agak semut ni. Semut ni invisible je guys. Aku pelik juga guys semua ni tiba-tiba tak ada. Tak ada. Bila ada mana sikit ada pelik guys. Dadak untuk Syah apa dia lakukan Syah. Syah tunjuk mukanya pula guys. Bersepi-sepi guys. Waduh. Masih lagi santai menghantar 2 player saja sekarang ni untuk pasukan Wanju. Wow, sangat-sangat yakin je. 2 player saja mereka hantar guys. Wow. Wanju menghantar 2 player saja guys. Gila guys. Untuk meratakan pasukan Mythic X menghantarkan 2 player saja. Wow, 2 player saja guys. Prime Syah dan Nel tak masuk lagi pun. Tapi kita lihat bagaimana 2 player ini mampu meratakan. Gila guys. Memang bahaya sekali guys untuk pasukan Wanju. Keras ya. Keras guys Wanju di sini. Apatah lagi kalau masuk itu sebab Phoenix cuba untuk lari mendapatkan posisi dan makan diberikan. Namun tidak bagaimana posisikan dia lupa oleh Phoenix. Masih lagi besar di sini. Apa yang mereka lakukan? Tidak buat apa-apa pun. Syah di sini. Syah hanya duduk prawn tu pun masih lagi dalam posisinya. Jadi The Phoenix akan diberikan. Masih lagi cuba. Tapi Phoenix satu-satu player yang susah untuk mereka dapatkannya. Mungkin Phoenix ada pergerakan yang pantas. Kalau kita lihat pun dia 1 kill dah itu The Phoenix. Mendapatkan 1 kill sangat baik di sini. Tapi sayang 3 player lagi yang perlu mereka menentang. Cuba untuk masuk untuk nama Phoenix. Masih lagi berusaha untuk meletakkan 1 pahli. Tapi sayang Mythic tidak boleh bergantung kepada Phoenix saja. 3 player lagi perlu. Semoga Jinak dapat drone. Amin. Ramai-ramai amin kan? Yang tu ramai-ramai amin. Amin. Tapi dia dapat drone nanti susah guys ya. Lagilah orang minta rasa ramai guys. Dah lah dia orang minta rasa betul free pula guys. Dah lah minta caster free pula guys. Tak bagi kata select guys. Tengok guys perangai bocil-bocil guys ya. Tak bagi kata select guys. Walamak. Ingat kita pakai suara. Tak penat guys. Hilang suara guys kalau caster. Ni pun nak hilang guys. Berkali aku minum air ni guys. Dan tak bagaimana untuk Mythic STN ni dengan 4 kill guys. Tapi Phoenix ni dia dah start main luar guys. Kata jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku dah penat. Aku dah penat. Phoenix di sini. Kita lihat bagaimana di sini masih lagi besar. Dan dia kata penat.
untuk berjuang demi nama pasukannya di sini di Mythic. Tapi Phoenix telah tembakan. Tepat dia betul kepala. Berkualiti tembakan itu. 2 tembakan, 1 knockdown. Phoenix menjatuhkan 1 player daripada Wanju. Dan Wanju perlu berhati-hati. Tidak boleh meremehkan Phoenix walaupun dia keserangan di sini. Dengan 3 kill guys, sangat-sangat jauh berbeza dengan pasukan yang lain. Acak di sini masih besar di sini dengan pakai set banda semua warna hitam. Baik, bagaimanakah tak makan diberikan. Kalau tak kena, bagaimanakah Dilalo di sini. Dilalo cuba termasuk, cuba bergerak ke belakang kiri, gocekan di melalui celah-celah gluai yang dipasang. Tak bagaimanakah tak makan diberikan, namun tak kena Phoenix di sini. Terhad untuk Phoenix. Bagaimana dia menjadi MVP untuk pasukannya. 100%. Salah satu player sangat-sangat berbakat untuk pasukan Mythic. Mungkin boleh bagi demo lebih kat Phoenix guys ya. Untuk siapa? Untuk apa nama tu? Ya Allah, apa nama dia? Dan bagaimana sudut 7 Arca. Tak ada buat apa-apa, memang Phoenix saja yang bertahan di sini. Menang dapat apa? Menang dapat ada 10 guys. Let's go. Phoenix. Bagaimana dia masih lagi berusaha di sini Phoenix. Apakah yang dia akan lakukan Phoenix di sini? Tengokkan rubikan. Tapi apa yang dia mampu lakukan? Untuk susah untuk dia bertahan sekarang ni. Telah jadi dia tembakan di belakang kepala. Menyingkirkan terus. Tadi tenema satu persatu tu abang buat laku. Tak lah. Muhammad Mustafa tak ada guys. King LCS dia akan ada sampai dekat bahagian grouping baru ada. Okay, bahagian grouping baru ada guys. Ataupun dekat bahagian qualifier. Qualifier 2 ada. Okay, qualifier 2 ada guys. Okay. Ada game lagi ke lepas ni? Ada. Masih lagi dengan sama. Kali ni mereka menghantar 1 player saja di sini guys, 7K. Mereka seperti tak respect kepada Mythic ni guys ya. Menghantar 1 player saja guys. Agak kasihan untuk pasukan Mythic. Mungkin mereka perlu update ataupun mencari player yang lebih kualiti untuk pasukan Mythic. Tapi kita lihat bagaimana mereka tukar di sini. Masih lagi berusaha. Mereka menyerang. Menyerang guys. Pasukan Mythic tidak boleh diam. Mereka termasuk Phoenix sini menentang 3 player sekaligus. Dia ingin berhadapan dengan 3 player ini. Namun Phoenix tidak berbuat apa-apa, melainkan dia lari sehingga helmet pecah sekarang ni. Helmet itu telah pecah. Dan ini memberi peluang kepada pasukan Wanju. Sudah saya katakan, tembakan walaupun jauh kalau kena helmet akan hilang guys, akan hilang. Boleh join ke? Boleh, sebab tak boleh. Boleh join guys, tapi kena pay lah sikit RM3 lah. Sikit RM3 untuk payment je guys. Okay, RM3. Kita lihat, menang dapat RM10 ya. Menang dapat RM10. Pay RM3, menang dapat RM10. Tak ada apa yang boleh Min katakan. Tak ada ucapan yang Min boleh sebutkan sekarang ini. Begitulah kira-kiranya. Begitulah kira-kiranya guys ya. (6-0) ke? Tapi kita kata Phoenix mungkin dia seorang saja yang bermain guys. Dia seorang saja yang berusaha di sini. Sulit untuk dia bangkit sendirian. Apa ada bantangan oleh pasukannya. Terlihat menggunakan sini Sirah. Masih lagi berusaha sini. Maka belum keluarkan tembakan dari belakang memberikan bantuan damage pasukannya. Tapi STA Nils dengan 7 kill. Ada di hadapan, tembakan dia berikan di belakang kepala. STA ni 17. STA ni 17 sini, tembakan dia berikan namun tidak kena. Bagaimana kali sini STA ni
last sekali lagi cuba untuk buat pusingan. Tak, kena kasih ni masih lagi berusaha di sini untuk Jin TZ dengan 4. Tapi kali ni kita nak berangkat untuk Mighty kembali bangkit guys ya. Wah, Mighty kembali bangkit, tapi sayang mereka kembali bangkit tu dah last match point ya guys. Susah untuk kejar kembali, tapi tak mustahil guys. Mungkin ada keajaiban untuk pasukan Mighty untuk mengejar menekutkan. Tapi Nel dengan 3 kill sini bukannya yang mudah untuk pasukan Mighty meratakan dia. Tapi terhadap mereka di sini cuba untuk buat lanjutan tembakan diberikan. STL ni di sini cuba untuk mencari kedudukan. Tembakan diberikan kepala. Oh, STL ni dia kesorangan. Tapi pasukan Mighty susah untuk mendapatkannya. Adakah 3 versus 1? Satu yang menang. Itu agak susah sebenarnya. Tapi terlihat bagaimana STL ni hampir menolak kemustahilan itu guys. Ni di sini kesorangan, tapi dia masih lagi bermain seibarat dia bermain 4 orang bersamanya. Skillnya dia lemparkan di sini berjaya menjatuhkan 1 player, 2 player dia jatuhkan. Hanya ada 1 player saja daripada Wanju, namun Mighty diratakan begitu saja oleh Nil daripada pasukan Wanju. STA Nils, gila guys. Kasus sangat-sangat kasus guys. Gila guys, kok bisa begitu ya? Tapi tak mengapa, masih lagi ada peluang. Belum lagi kalah. Ingat, pasukan untuk Mighty masih lagi belum kalah, masih lagi ada peluang. Itu yang mereka perlu ingatkan. Kerana peluang sentiasa ada untuk mereka yang berusaha. Cuma mereka mampu untuk gunakan dengan baik atau tidak. Belum kalah lagi untuk pasukan Mighty. Tapi yang pasti mereka perlu melakukan sesuatu guys ya. Mereka perlu melakukan sesuatu untuk kali ni pasukan Mighty. Kawan aku tu, alamak. Lepas ni last game ke? Ya, last game. Ini last point. Ni kalau Mighty seri ada peluang lah. Ada peluang untuk game yang ketiga. Okay, ada game yang ketiga kalau seri. Okay, so itu dah, kita akan gas lah. Mana pula ni ya. Ready kita nak cepat ni sebab nak final guys. Lepas ni final guys ya. Ready untuk SN ni, dah tu dia. Kita akan start untuk match yang terakhir untuk Wanju kalau dia menang lah. Tapi kalau untuk Mighty, kalau seri ada game yang ketiga iaitu rubber game. So itu dia, kita akan mulakan perlawanan ini, perlawanan penentuan. Let's go. Oh, gila guys, 1 player saja Satu player pada Wanju dapat meratakan 3 player pada Mighty guys. Dan itu pun menunjukkan mungkin Wanju ada orang kata apa, di tahap berbeza lah daripada Mighty. Memang sangat-sangat jauh beza guys 3 player versus 1 player boleh menang guys. Itu jarang kita dengar, jarang. Di mana game tadi pun ada situasi macam tu, tapi kebanyakan yang 1 player tu akan meningsoy. Tapi tak sama macam Wanju menolak kemustahilan guys. Mereka menolak mustahil guys. Kalau mereka kata mustahil, mereka akan menunjukkan yang mereka itu mampu dan tak ada benda yang mustahil untuk mereka. Saya harap bagaimana Wanju di sini. Permainan mereka tak bermain agak strategik di awal-awal permainan, membaca letak permainan terlebih dahulu sebelum kita masuk. Dan itu dia, tembakan mereka sangat-sangat berbisa, terus tepat di bahagian kepala. Serah terpaksa meninggal pasukan Mighty dan 3 player dari pasukan Mighty di sini dilalu. Masih lagi cuba, ada 1 musuh depannya. Tembakan diberikan, namun keluar cepat dikeluarkan olehnya. Dilalu sini. Tembakan diberikan, terkena batang kepala. Sekali lagi. Keluar cepat dipasang. Dilalu. Masih lagi cuba di sini. Tembakan belum dikeluarkan. Dilalu.
Kat manakah tembakan itu? Masih lagi belum kena. Sekali lagi. Bom, tak kena. Bom, tak kena. Yalah. Dan untuk Phoenix pula, Phoenix perlu diberi kepatan je sebab dia ni bermain agak cukup baik guys untuk Phoenix. Tembakkan tepat di belakang kepala tapi sayang tak ada knockdown. Mungkin ada perlindungan pada helmet. Ini jarak dekat ni bahaya ni sebenarnya. Kalau sekali tembak di belakang dekat sini akan meninggal. Tapi Phoenix, sayang. Banyak kali kena kepala tapi tak ada kill yang mereka dapatkan. Sayang sekali. Dah banyak kali tembakan di belakang kepala. Tak ada kill yang mereka dapatkan di sini Phoenix. Bagaimanakah untuk Dilalo dengan kosong kill, tembakan berikan namun tidak kena. Cuba terburak ke belakang. Bakal diberikan sekali lagi. Cepat untuk memasang blue wall. Untuk Dilalo. Bakal diberikan. Sekali lagi tidak kena. Kals daripada Wanju. Gila guys. Memang memang sakit ya guys ya. Memang sakit ya. Bang, saya boleh join tak? Boleh. Semua boleh join. Untuk besok semua boleh join guys. So sekarang hari ni yang berdaftar untuk besok semua boleh join ya. Untuk besok semua boleh join guys. Sebab kita akan open untuk semua boleh join. Tapi korang kena masuk sebagai satu team lah. Satu team guys. Satu team. Okay. Satu team guys. Perlu player yang sama nama guys ya. Perlu player yang sama nama guys. Itu guys. Diperbaharui dengan salutan penuh berkri dan lebih. Kita lihat sekarang ni bagaimana mereka masih lagi berusaha untuk perlawanan. Aku nak join juga boleh tapi korang kena ada team lah. Korang kena ada team. Okay, satu team yang nama sama Nama sama guys. Nama sama baru kita kira guys. Gitu. Kalau nama tak sama tak dikira guys ya. Nama sama guys ya. Yang nama sama guys. Select untuk Seven Call sama mana untuk Dilalo, Acap. Ini kemenangan ni Wanju tak menarik ya guys. Kurang menarik ya kali ni ya. Mythic seperti tak ada buat apa-apa guys. Hanya Phoenix kat sini yang ada tandingan ya. Phoenix saja guys di sini yang kita tengok macam boleh go lah Phoenix. Dia dah main cukup baik tapi sayang tapi tak boleh buat apa guys. Tak boleh buat apa kalau Phoenix saja yang mampu orang kata bersaing. Bukannya yang lain tak hebat, yang lain hebat tapi kurang mampu untuk bersaing. Itu saja. Tengah tengkok guys. Bagaimana untuk Sirah atau K dengan 4 kill. Masih ada keyboard besar di sini untuk mencari kedudukan. Kita lihat bagaimana di sini. Bukan bukan tak kena. Ada lagi. Bukan bukan. Ke mana kocakan itu? Berikan. Yang agak berbahaya untuk K. Bermain 2 sezon tapi tak ada yang bahaya untuk kau lah. Phoenix jatuhkan. Salah satu ahli yang sangat-sangat berbakat telah jatuhkan. Dan dalam keadaan ini Mythic agak-agak berbahaya guys Mythic sebenarnya. Dan sebenarnya kita akan menyaksikan perlawanan terakhir lah mungkin ya. Okay, game ini akan diakhiri dengan cepat dengan 6-0 mungkin.
Di game pertama 6-0 dan mungkin game kali ni juga 6-0, tak tahu guys. Tak tahu. Wah, ini agak bahaya ni. Nak kasih apa ni guys kalau begini? Nak kasih apa ni guys kalau begini guys? Aduh, parah ya. Parah guys ya kali ni ya. Sengit gakal. Nanya nak join part-part boleh, tapi kena ada team. Dan team tu IGN dia perlu sama guys. Dan team ni perlu IGN sama guys. Kalau tak sama tak boleh join guys ya. Tak sama tak boleh join guys. IGN kena sama guys ya. IGN depan kena sama guys. Okay. Dan kita lihat gunakan untuk Pramisha F di sini. Masih lagi cuba. Nah, Pramisha singkirkan itu saja untuk STNL 17. IGN apa benda min? IGN tu nama FF. Nama FF guys. Oh, tapi kali ni kalau kita lihat bagaimana untuk pasukan Matic sekarang ni, mungkin mereka kembali untuk bangkit ya. Mereka kembali untuk bangkit guys. Kembali untuk bangkit walaupun agak susah sebenarnya. Bagaimana pasukan Matic serah saja tersisa, acak telah jatuhkan, agak susah guys menekan 2 player. Satu. Kalau tak Carl, bagaimana kat sini 9 kill guys Carl. Carl 9 kill guys. Banyak kill dia, walaupun nyawa dia tak ada, tapi dia masih gas saja. Tanpa melihat nyawanya yang sekarat seperti itu guys. Gila guys, memang Inuan Alar ya. Inuan Alar guys. Aku nak join, aku letak nama tim aku 7D. Boleh? Kalau boleh aku ajak aku main boleh. Tapi IGN tu kena sama. Nama yang depan tu, kalau korang tengok Mighty ni kan nama dia sama kan. MYT. Kena sama macam tu guys. Kena sama macam tu baru boleh join. Okay. Baru boleh join guys ya. Kena sama macam tu baru boleh join. Begitu. Nah, kita lihat bagaimana di sini. 7R Car, Pramisha, STNL, Chinzizi. Akan kita serah di sini. Gilalo, Acap, Phoenix. Kena tengokkan dia bekas kepala. Sini guys ya. Kalau menang dapat apa? Kalau menang dapat DM dapat DM. Dapat RM 10. So, pasukan Mighty masih lagi besar guys, walaupun agak susah main. Usaha itu penting lah, walaupun kita nak kalah, tapi usaha itu menunjukkan kita ni belum mengalah. Masih lagi boleh berusaha walaupun kita rasa macam kita ni tak boleh go. Tapi at least kita masih lagi berusaha guys ya. Itu yang penting guys, itu yang penting sebenarnya.
Wait shot terus. Meninggal. Mainan di sini. Dekat Phoenix. Makan ikan. Nama sayang. Phoenix disingkirkan begitu saja. Gila guys. Gila guys ya kali ni. Tak tahu guys. Member tak tahu apa yang nak cakap. Korang tengoklah sendiri macam mana. Betapa solidnya Wanju di sini. Betul lah Min cakap. 2-3 pasukan Wanju kalau ada Min dari dulu. Betul lah tu guys. Aduh. Ini tak kasih can guys. Kasihlah 1 poin kah? 2 poin kah? Aduh. Ini betul-betul kosong guys ya. Ini betul-betul kosong guys. 6-0 guys. Wah. Tak dikasih chance. Tak dikasih chance guys. Dan kita nak bergaya menangkan di sini untuk Sirah. Untuk Carl dengan sebelah kill. Tengoklah guys. Sebelah kill guys. Carl. Apa coba guys? Gila guys. 11 kill didapatkan oleh Carl. Bagaimana termakan diberikan bergeti namun tidak kena. Masih lagi berusaha di sini untuk Carl. Dengan sebelah kill. Shah dengan 1 kill. STL ni dengan 4 kill. Zinzi dengan 3 kill. Dia makan cukup berbahaya. Satu player saja lagi untuk mendapatkan tiket untuk final malam ini. Siapakah yang akan mendapatkannya? Sudah tentu Wanju yang akan mendapatkan kemenangan ini dengan 2-0 sudah pastinya. 3 versus 1. Mustahil untuk pasukan Mythic mendapatkan kemenangan. Adik siapakah? Ada menggunakan Carl di sini dengan sebelah kill. Serah cuba untuk bertahan. Walaupun dia tinggal keserangan tapi semangatnya masih ada. Walaupun dia sekarang ini 0 poin untuk pasukannya tapi dia bagaimana dia cukup bermain dengan cukup agresif. Cuba untuk mengelak, cuba untuk berbuat poin, cuba untuk bertembuk tapi tak kena. Akan mudah Sirah di sini untuk mengalah. Dan maka dia berikan namun tak kena di sini Sirah. Sekali lagi cuba untuk mengocek. Mereka cuba untuk bermain tumbuk di sini Wanju. Wanju bermain tumbuk-tumbuk di sini guys. Itu dia Carl Sintisi mendapatkan kemenangan. Dan itu dia Wanju layak untuk pergi ke final. Gila guys, 11 kill guys. 11 kill guys. Bagaimana untuk pasukan Wanju mendapatkan kemenangan dengan 2-0. 6 berbalas kosong guys. Tak dikasih chance. So itu saya. Memang tak kata apa-apa. Memang dia dominasikan oleh pasukan Wanju lah guys ya. Gila Wanju. Gila Wanju guys. Kenapa mereka keluar guys? Wanju versus apa tadi? Wanju versus tu guys. Apa nama tadi guys? Triple fig apa dah? Triple final lah guys ya. Abang PPSM bukan? Apa abang PPSM pula ni? Triple Z. Wanju
Lepas tu ni kita tukar kepada triple Z ni. Let's go nama panjang-panjang guys. Aduh. Lah ni kena kecil. Ni macam mana daftar? Ni tak perlu daftar guys. Besok tak perlu daftar ya. Apa masuk triple Z ni guys? Korang tahu ke apa masuk triple Z guys? Ke final nak sambung besok? Ke final nak sambung besok? Password apa orang? Password sama guys. Password sama guys. Sebetulnya ni triple Z untuk final guys. Triple Z versus Banju bukan open room saja. Letih dah tim aku. Itulah kan buat 2 match kan letih ya guys. Macam mana ni guys? Besok ke besok Besok malam besok malam So final besok malam guys. So Mi pun nak rehat Mi pun nak rehat guys. Okay. Alright guys. So kita sambung besok. Tapi besok ingat besok kita akan open team. Ni Mi nak kaji dulu guys. Mi nak kaji sistem yang Mi nak buat nanti. Ada point ranking point ranking. So dia akan ada guide. So Mi terangkan siapa yang masuk live ni dia faham lah. Okay besok. Okay guys. So Mi akan buat satu tournament di mana kita akan kira point ranking guys. Ranking kita TS, S, B. Korang tahu kan. Tapi kita punya tier ni beza sikit. Di mana atas kita ada guide. Contoh Prime CS. Guide Prime CS. Kat bawah dia ada pecahan tim-tim lain guys. Okay. So point-point ni akan dikumpul untuk bahagian guide guys. Okay. So daripada satu guide akan ada pecahan tim lah. Okay, pecahan-pecahan tim. Nah, begitu guys. Sekejap. So dia sama macam Guild War guys. Dia sama sistem macam Guild War. Senang cerita macam Guild War guys Macam Guild War guys. Macam Guild War guys So yang mana nak join esok, pastikan korang ada nama IGN yang sama guys. Okay. IGN yang sama, tak perlu apa-apa bayaran IGN yang sama guys. Okay. IGN yang sama guys ya. IGN tu apa bang Min? Nickname FF guys. Nickname Free Fire. IGN yang sama guys. Okay. Nama depannya sama. Kalau contoh Team Gnex, nama depannya sama. Gnex. Okay. Untuk besok guys. Okay. Kedah guys So kita sambung besok Okay guys. Bye guys.